Ini memang salah satu tempat yang wajib saya selalu bawa family kalau diorang datang ke Malaysia. Mula-mula kita orang datang petang juga nak sampai, terus pergi ke Masjid Selah. Lepas tu kita orang jalan ke Old Town. Diorang ada yang first time datang, ada yang dah datang banyak kali. Memang sentiasa diorang sukalah, rasa tenang lah juga. Ini pun weekday, saya rasa sebab tu tak adalah ramai orang sangat pun. Lepas tu beli souvenir, lepas tu naik beca. Budak-budak mestilah wajib kan naik beca. Sambil tunggu diorang, kita minum je lah tembikai jus dengan cendol. Dah lah Melaka panas kan. Diorang pun dah balik, happy muka masing-masing. Okay, lepas tu kita orang pergi jalan ke Efamosa. Dah sampai Efamosa, rugilah tak naik Bukit Melaka. Tengok view dari atas memang cantik, tenang. Masa ni pun dah petang, so memang cuaca pun cantik. Lepas tu turun cari makan. Makanlah tepi sungai, rasa macam dekat Italy pula, dekat Venezia. Makanan pun semua sedap, dah kenyang pun. Apalagi jalan sikit lagi. Masa ni fikir nak pergi Jonker Walk, tapi last memang tak pergi pun sebab dengan budak-budak ramai memang tak nak lah sesat. So kita orang pun baliklah ke KL. Itulah trip kali ini.